Bila kita jalan pun dia menyala sebelum basuh. Sekarang bila kita dah basuh, guna brush tadi, okey, rakam kita. Okey, kita start dan kita jalan. Tengok dia padam ke tidak? Padam oh! Jangan takut, muka kita blur, nombor plate pun kita blur. Okey, bagaimana puan punya komen? Okeylah, dah silat. Dengan RM25 macam ni dapat, okey, macam mana? Buat. Okey, boleh rekomenkan tak puan? Boleh. Okay, ini dah siap bilas. Yang ini dah siap dah. Nampak dia punya kilat. Ui, yai. Nano mist pun kita buat boh. Coating dalam dashboard, door trim, leather seat, dalam-dalam di semua kita coating pun kita buat boh. Nombor di ujung video boh. Okay, nampak dua kereta yang berkilat di sana. Hafiz Car Wash Taman Kajang Utama. Kita tengok dekat sini ada mesin basuh. Kita buka pada pukul 10.30 pagi sampai 10.30 malam. Kita ada dua section untuk kita basuh semula. Kita punya kain body, yang mana kain cermin, yang mana kain enjin, kain tayar. Kau ada tak car wash macam ni? Lantai pun dia macam ni. Apabila kita ada pasir kotoran, dia terus masuk ke dalam liang-liang dan terus keluar di belakang sana. Supaya apa? Kain yang kita guna tadi, sekiranya terjatuh, dia tak kena pasir lah. Kalau car wash yang tak ada benda ni, kain terjatuh, staff terus lap. Calar bang, calar. Okey, kemudian kawasan dia berbumbung. Sebab apa kawasan dia berbumbung? Kita nak bila water wet kita ataupun sabun kita tadi dalam keadaan basah yang sekata, kita sempat kita ratakan dia. Kalau di kawasan open air macam tu, kita letak ada sabun, mungkin ada bahagian sini dah kering, sini tak sempat lagi kita ratakan. Jadi dia akan meninggalkan efek yang berbalam-balam lah. Mungkin dia akan ada tanda macam watermark sekali dekat bahagian-bahagian yang tertentu. Sebab itu kita perlukan kawasan berbumbung macam ni, kita perlukan lantai macam ni, kita perlukan mesin basuh macam ni. Hanya di Hafiz Car Wash Taman Kajang Utama yang detail macam ni sekali untuk jaga customer dia punya kereta.